UMNO Negeri Sembilan tarik diri. Kita dah dapat Menteri Besar baru kau. Pakcik datang lagi dengan cerita dongeng. Seluruh cerita dalam video ni adalah dongeng semata-mata dan kau janganlah percaya. Okay, apa dongeng pertama? Kau tengok ni gambar raja ni. Punyalah banyak UMNO dapat kursi. Sanggup dia bergabung mau di AP. Sebab apa? Sebab nak selamatkan Kapten UMNO dari rasuah 47 tuduhan tu. UMNO bagilah di AP kosong. Jadi meneruskan kedongengan cerita ni menyebabkan tanah Nijam KL Negeri Sembilan ni tergadai kepada freehold Koka sampai bila-bila. Papan tanda jalan rasmi bukan lagi bahasa Melayu tu kek. Podeksen lah. Permulaan krisis Sungai Ujong ni nama jalan Temiang tu ditukar kepada nama Cino. Jadi undang pun tanyalah ni Cino ni apa jasa kat Negeri Sembilan ni. Kau ada jasa okey lah kan. Kosan jasa kat DAP pemimpin DAP. Jadi setelah UMNO bergabung bertahun-tahun nak menyelamatkan seorang habis tergadai pemilikan bangsa. Ni dongeng pertama lah. Kau jangan sekali-kali percaya cerita dalam video ni. Okey, dongeng kedua pula. PAS sekarang ni berada dalam kedudukan dirobot oleh parti yang berobot pula segmen undi Melayu, iaitu Bersatu, Mau UMNO, Mau PAS ni. Dia orang ni tiga-tiga ni berobot undi Melayu. Tapi sebab UMNO lemah, Bersatu pun lemah, jadi PAS ni dia kingmaker lah. Ramai orang nak ke dia ni. Apabila PAS sekarang ni dia menjadi rebutan, jadi dia ni boleh menjadi satu ejen penyatuan. Jika PAS memainkan pendamai demi abata, PAS perlu hidupkan dua sisi. Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Ni kisah dongeng kisah dongeng. Maksud ada negeri yang PAS akan pilih Perikatan Nasional. Ada negeri yang PAS akan pilih Muafakat Nasional. PAS pusat dia perlu kaji dan study lah negeri-negeri ni. Contoh PAS di Selangor, Kelantan, Terengganu, Kedah, dia hidupkanlah Perikatan Nasional. PAS di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, hidupkan Muafakat Nasional. Sebab apa? Semua ini lillahi ta'ala abata lah. Sungguh pun dongeng cerita ni, tapi dalam masa yang sama, pemimpin PAS yang ajar anak muda merempit, mempertahankan kerja lara, anak muda melepak, membodohkan Roblox polis, perlu disingkirkan dari parti. Ini dongeng yang kedua semua ini. Masuk pula dongeng yang ketiga. Temiang ni pula ialah ibu pusat jajahan undang Sungai Ujong. Sungai Ujong ni dia jaga Seramban maupun Disen. Sejak tu berlaku pula konflik antara undang mau DAP. Dongeng Dongeng. Jangan percaya. Kemudian DAP dia bagi bantuan kepada undang Sungai Ujong ni pejabat tanpa melalui rasmi yang sah. Nampak? Lepas dia bagi melalui pintu belakang, melalui tak sah, melalui tidak dicatatkan, tiba-tiba diarahkan Muzium Negeri Sembilan tanya. Ada mana dokumen-dokumen sumbangan daripada pemimpin DAP kepada pejabat Sungai Ujong. Kecoh. Dah kecoh. Jadi berlakulah pemecatan kerabat-kerabat yang berkenaan oleh undang Sungai Ujong. Sekitar tahun yang menentukan nama jalan tu, yang pemecatan tu 2023 macam tu lah. Kemudian krisis dalaman ini berlaku pula pemecatan undang Sungai Ujong pada tahun 2024 sendiri. Undang Sungai Ujong sendiri yang kena pocek melalui ibu sokor lah apalah. Banyaklah alasannya tu kan. 23 kalau 33. Paling lucu sekali solat Jumaat di Tompek yang tak sah. Tak cukup 40. Aduh lah. Baik kau pergi depan Ruby marin yang wayang tu dia ada satu wayang yang rare depan Ruby tu. Baik kau pergi daripada kau sembahyang Jumaat yang tak sah tak cukup 40, baik kau pergi sana tengok wayang rare tu. Jadi taktik-taktik, alasan-alasan, dokumen-dokumen, persepsi-persepsi ni sama yang PKR guna marin untuk jatuhkan Tan Sri Khalid Ibrahim yang terlalu Melayu dan terlalu cokomat bab duit. Ni cerita dongeng kau janganlah percaya cerita ni. Jangan percaya sesekali pun. Dongeng yang ketiga. Jadi cerita politik ni memang penuh mau dongeng. Dongeng penyelamat Melayu, dongeng penyelamat Cina. Yang paling dongeng sekali ialah India ditindas. Dialah terpaling play victim, terpaling berbolit sekali. Akhirnya sekali disebalik dongeng dengan dongeng ni, akhirnya kita semua kena cari makan sendirilah.
Mereka ni, yang diorang ratih-ratih ni, dia orang makan sama-sama. Kau jap gabung sana, kau jap gabung sini. Ya?